Nak cari kereta, nak buat furun, boleh buat loan kedai juga. Kereta ambil balik, tak payah bikin, ambil balik pakai saja. Lagi ada free warranty punya. Okey, ini hari mesti mau recommend 7 buah kereta baru masuk baru masuk punya hotcake saja. Okey, nak buat loan kedai atau buat furun pun boleh, tak ada masalah. Kalau bos tengah cari kereta, nak kereta ambil balik cantik-cantik punya. Okey, datang jumpa misteri, dapatkan kereta idaman yang cantik-cantik lah. Okey, sekarang kita pergi view kereta. Tapi sebelum misteri bawa bos pergi view kereta, bos sila tekan like and share misteri punya video sama dengan follow misteri punya video setiap hari. Let's go, kita pergi tengok kereta sekarang. Nombor 1, tahun 2019, Vios Jerung 1.5 E-Spec. Okey, ini model baru 2019 model baru Vios Jerung 1.5 yang auto lah, yang E-Spec Okey, ini kereta misteri sudah buat satu layer cat Kereta tiada kemalangan, tak ada banjir, engine, gearbox, suspension tak ada masalah. Elok-elok punya. Cat overall sudah kira cat baru lawa-lawa. Bos ambil balik, jangan risau, tak payah buat cat dah. Okey, lampu kiri kanan semua cantik-cantik lagi. Daripada original, daripada baru sampai sekarang ini kereta tak ada accident punya. Cuma buat satu layer cat Cat ni kita buat pearl white lah, pearl white, metallic pearl white Okey, sport ni owner lama sudah tukar yang aftermarket ni, nampak lebih cantik, sporty sikit, ganas sikit lah. Size skirting fully semua ada Okey, ini kereta boleh kata ambil balik tak payah buat apa, pakai sajalah. Kita tengok satu round cat dulu. Okey, lampu belakang pun sudah cantik-cantik. Owner lama sudah ada buat tinted tinted nampak lebih garang sikit lah, warna hitam. Spoiler misteri sengaja kasih cat warna hitam nampak ada tutun dengan bawah sini design dia buat warna hitam ini ada satu ada exhaust pipe, ada dua satu adalah palsu punya lah. Okey, kereta tiada kemalangan, tak ada banjir, engine, gearbox, suspension tak ada masalah. Aircon sejuk-sejuk lagi, dalam interior pun cantik-cantik lah. Okey, ini hari harga nak jual 48,800 saja Ini boleh buat full lah, buat full 6,700 saja sebulan Boleh dapat ini tahun 2019 Vios Jerung Vios Jerung. Okey, dalam interior semua original lagi tak ada masalah, tak ada koyak, tak ada pecah push start button semua ada. Di pintu semua ada, cantik-cantik lagi lah kira. Okey, ini pearl white pearl white nampak cantik-cantik. Ini kereta baru masuk belum cuci lagi. Okey, tahun 2019 Vios Jerung 1.5 E-Spec. Okey, harga 48,800 saja. Boleh buat furun bulanan 6,700 sajalah. Okey, boleh buat loan kedai Kalau bos ada muka 20,000, ini boleh terus ambil balik ni kereta. Buat loan kedai muka 20,000 boleh terus ambil balik lah. Okey, nombor 2 kita pergi tengok ni. Tahun 2010. Ini biasalah banyak satu bulan kurang-kurang ada jual 5-6 buah punya. Ini adalah Toyota Camry 2.0 G-Spec yang model baru atau new facelift Okey, ini kereta sama juga, tiada kemalangan, tak ada banjir, engine, gearbox, suspension tip top condition lah. Cat pun baru cat misteri sudah pergi buat satu layer cat dengan tambahkan skirting ni skirting misteri yang tambah, bukan owner lama datang. Owner lama datang punya itu original saja. Okey, kita tengok lampu dia. Lampu kiri kanan pun semua daripada asal sampai sekarang itu juga tak pernah tukar lagi lampu dia. Tengok cantik-cantik lagi. Ni grill besar pun cantik lagi, pun daripada baru sampai sekarang cantik-cantik. Owner lama ada jaga kereta dah. Owner lama ada jaga kereta Ini kereta tiada kemalangan, tak ada banjir, engine, gearbox, suspension tip top condition. Tayar bunga ada 60% tebal lah, boleh pakai lagi setahun, tak ada masalah. Okey, kita tengok satu lah cat dia. Ni cat baru cat baru sudah tuntun cantik Okey, lampu belakang new facelift, dia bentuk lain sikit cantik-cantik lagi. Lampu belakang pun cantik-cantik, elok lagi. Spoiler ada Okey, ini warna dia bukan hitam, tapi dia bukan hitam tapi nampak lebih kurang hitam, tapi dia kelabu saja. Dia lebih gelap punya kelabu dia lebih gelap punya kelabu lah, tapi dia bukan hitam ini bukan hitam.
Ni cat asal punya, asal color asal color, tapi Mr. Lee suruh buat satu layer cat lah. Ikut color dia. Ikut color dia buat satu layer cat. Okay, dalam interior perfect lah. Leather seat semua cantik, cuma kotor sikit lah. Ini boleh kasih cuci punya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebelah sana pun semua cantik lagi. Ni lagi ada boss seat lagi. Boss seat ada dalam interior banyak cantik. Dashboard pun lawa lagi, tengok cantik lagi. Ni dashboard selalu boleh crack dengan pecah-pecah punya, tapi ini tak ada lawa. Bos boleh nampak. Okay, steering pun semua lawa lagi, elok-elok.